Okey, tadi murid-murid dah mula. Okey, murid-murid dah dapat mengenal beberapa contoh kata adjektif melalui lirik lagu Keranamu Malaysia. Okey, kata adjektif untuk pengetahuan murid-murid, kata adjektif ni ialah perkataan yang menerangkan sifat ataupun keadaan sesuatu, kata nama atau frasa nama. Dan kata adjektif ni ada berapa? 9 jenis. Okey, pandai. Okey, kata adjektif jenis yang ada. Okey, cikgu nak tanya dulu sebelum tu. Okey, siapa tahu kata jenis kata adjektif? Okey, Ali. Warna. Okey, bagus. Salah satu dia ialah warna. Okey, warna termasuk juga kata adjektif. Maksudnya ada dalam kalangan murid-murid yang faham apa itu kata adjektif dan tahu jenis kata adjektif. Okey, untuk kata adjektif, buat pengetahuan murid-murid ada 9 jenis. Okey, yang pertama adjektif sifat atau keadaan. Yang kedua warna. Yang ketiga jarak. Yang keempat bentuk. Yang kelima waktu. Yang keenam ukuran. Yang ketujuh cara. Yang ke-8 adjektif perasaan. Dan ke-9 ialah kata adjektif panca indera. Okey, kita lihat satu persatu. Kalau kata-kata adjektif perasaan, dia melibatkan perasaan manusia. Contoh perkataan dia ialah gembira, kecewa, sedih, antara contoh. Okey, yang kedua ialah adjektif sifat atau keadaan. Sifat yang mana menerangkan sifat manusia, benda, haiwan atau tempat. Contoh perkataan dia lemah, takut, berani. Okey. Kata adjektif jenis yang ketiga ialah warna. Okey. Warna juga merupakan kata adjektif. Okey, yang mana konsep warna bagi manusia pakai baju ada warna. Haiwan pun ada warna. Benda pun ada warna. Contoh dia hijau, biru, merah, kelabu. Okey. Yang keempat iaitu kata adjektif jarak. Okey, jarak melibatkan konsep ruang di antara dua benda ataupun keadaan. Contoh jarak ialah jauh, dekat, rapat, hampir. Okey, so kalau kata murid-murid lihat gambar yang diberi ialah jarak antara rumah Ali dengan rumah Mira. Okey, hampir. Okey. Yang seterusnya ialah kata adjektif bentuk, iaitu bentuk yang menerangkan konsep rupa bentuk merujuk kepada bentuk manusia, benda dan juga haiwan. Okey, contoh perkataan lepel, bengkok, bujur, lonjong. Kalau manusia, contoh dia mata kita. Okey, so mata kita ada bentuk dia iaitu bujur. Okey, yang seterusnya ialah kata adjektif cara. Cara ni dia terangkan maksud keadaan, kelakuan ataupun ragam. Contoh dia perkataan laju, deras, lincah, kerap. Ragam manusia. Okey, pemain bola tu lincah. Contoh dia. Okey, yang seterusnya ialah ukuran. Okey, kata adjektif ukuran. Okey, menerangkan ukuran merujuk manusia, benda dan haiwan. Okey, kalau manusia ada tinggi, ada rendah. Itu ialah ukuran. Okey. Kemudian kalau haiwan, ada haiwan yang berbulu tebal dan juga berbulu nipis. Okey, kemudian kata adjektif waktu. Waktu melibatkan masa, iaitu konsep masa. Contoh dia perkataan lewat, cepat, baru, awal dan lambat. Okey, selalunya pelajar-pelajar datang lambat. Salah satu kata adjektif waktu. Okey. Kemudian yang terakhir iaitu kata adjektif panca indera. Panca indera melibatkan deria, iaitu deria rasa, pandang, bau, dengar dan sentuh. Apa contoh perkataan bagi setiap deria? Okey, untuk kata adjektif panca indera, cikgu akan berikan lebaran kerja kepada murid-murid mengikut kumpulan. Okey, yang mana murid-murid perlu senaraikan 5 contoh kata adjektif mengikut deria. Yang pertama, telinga, deria pendengaran. Yang kedua, tangan, deria sentuh. Yang ketiga, hidung, deria bau. Yang keempat, mulut, deria rasa. Yang kelima, mata, deria penglihatan. Jadi melalui
organ badan kita, kita mempunyai deria dan apakah kata adjektif yang terlibat.